Pelakon Ashraf Muslim menekankan bahawa media sosial bukan tempat sesuai untuk menyelesaikan masalah peribadi kerana ia boleh menimbulkan lebih banyak isu jika disalahguna. Dalam pada itu, Ashraf turut mengingatkan kedua-dua isterinya agar bijak menggunakan platform tersebut. Menurut Ashraf, dalam sebuah temubual selepas menghadiri majlis pelancaran aplikasi Khawla Showcase, jangan jadikan media sosial sebagai platform untuk selesaikan masalah sebab tidak semestinya di platform ini dapat membantu meringankan beban. Sebaliknya, media sosial lebih banyak menyumbang masalah. Pelakon yang terkenal dengan filem Ada Apa Dengan Dosa ini berkata, sebarang masalah yang melibatkan keluarga sepatutnya disimpan dengan kemas dan tidak didedahkan untuk tatapan umum. Ashraf juga memberi peringatan khusus kepada kedua-dua isterinya supaya menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Ashraf menambah bahawa keluarga adalah harta yang perlu dijaga dengan baik. Tidak kisah sama ada kebaikan, keburukan atau aib. Sebagai keluarga, kita perlulah jaga dengan baik. Menurut Ashraf, penggunaan media sosial yang salah boleh merosakkan hubungan bukan sahaja dengan orang tersayang tetapi juga diri sendiri dan keturunan. Dia menegaskan bahawa meskipun media sosial adalah platform yang bagus, ia hanya akan membawa kesan negatif jika disalahgunakan. Pelakon berusia 43 tahun ini turut menasihati orang ramai agar berhati-hati sebelum menulis atau mengeluarkan kenyataan di media sosial kerana ia boleh menyinggung perasaan orang lain. Peringatan Ashraf ini jelas menunjukkan betapa pentingnya menjaga maruah dan perasaan orang lain serta menjaga privasi keluarga di dunia maya yang semakin terdedah. Setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Apapun, diharapkan urusan Ashraf Muslim dipermudahkan dan terus berjaya dalam karier yang dibina.